Korang ada sempat beli roti john tak untuk buka puasa? Selalunya harga roti john dalam RM5, RM10, RM15, bergantung kepada saiz. Tapi kalau korang ingat, tahun lepas ada satu bazar Ramadan dekat JB jual roti john sampai RM40. Benda ni dapat liputan media, surat khabar, dan ramai orang marah dan tak percaya kenapa roti john boleh sampai RM40. Kejadian ni bermula daripada satu video TikTok yang viral yang cakap ada roti john dijual dengan harga RM40. Tapi lepas tu dia cakap RM40 ni sebenarnya dapat lebih daripada satu roti john. Orang marah sebab rasa macam dikhianati. Yelah, roti john ni sebenarnya makanan yang simple. Dia dah jadi satu tradisi. Setiap kali bulan puasa, antara makanan yang kita cari selain daripada murtabak adalah roti john. Jadi bila roti john dijual pada harga yang sangat tinggi, ramai orang rasa macam dikhianati. Sebab roti john ni dia dikelaskan sebagai street food. Jadi bila makanan street food dijual pada harga RM40, itulah orang marah. Sebab bazar Ramadan bukan lagi jadi cultural event yang kita look forward to. Dia dah jadi medan permainan untuk orang cuba eksperimen harga paling tinggi dia boleh letak. Orang marah dekat sini bukan sebab harga semata. Orang marah sebab expectation is not delivered. Bila buka, dalam tu tak ada daging, yang banjirnya sos. Cakap ada cheese sikit saja, tapi double harga daripada biasa. Yang paling sakit hati sekali ialah bila dia letak premium. Sebab bila letak premium dekat produk, expectation pembeli akan terus jadi tinggi. Dan kalau expectation tak sampai, orang akan terus kecewa. Isu roti john ni bukan sebab roti yang mahal je. Bila gimmick marketing melampau-lampau, dia akan create fenomena tourist pricing. Tourist pricing ni adalah benda yang kita panggil beli sekali, lepas tu taubat tak nak beli lagi. Ada banyak brand yang baru nak start, yang kecil, pakai taktik tourist pricing ni untuk short term gain. Tapi percayalah, pakai taktik tourist pricing ni hanya akan dapat untung sekejap saja. Dan yang pasti brand macam ni tak akan dapat kekal lama. Sebab orang beli sekali je, lepas tu dia tak nak beli lagi dah. Dan kalau nak bina brand, boleh pergi ke faizrazak.com. I'll see you guys next time. Alright, okay, bye.